Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat video cara-cara nak memasak akok kedut menggunakan air fryer. Okey, sebelum tu sila support saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Sebelum tu saya nak ucapkan kredit dekat Chef Aware kerana berkongsi resipi ni dalam grup Facebook Tiang Seri. Okey, jom cuba. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan kita dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita perlukan 6 biji telur ayam, 30 gram tepung gandum, 200 ml santan dan secubit garam. Manakala bahan-bahan B pula adalah 2 helai daun pandan, 200 gram gula melaka dan juga 100 ml air. Okey, mula-mula sekali kita masukkan bahan A ke dalam blender. Okey, so bahan-bahan A adalah tepung gandum, santan, secubit garam dan telur. Okey, so kita masukkan telur satu persatu. Okey, tutup ni. Dan kita blend sekejap. Okey, ni dah siap kita blend. Lepas tu untuk bahan B pula kita akan masak dia. Okey. Okey, sekarang kita nak masak bahan B, okey, yang mana kita masukkan 100 ml air di dalam periuk. Lepas tu kita campurkan gula melaka bagi dia cair. Dan masukkan daun pandan untuk bagi wangi. Kita masak sampai dia cair. Okey. Kalau nak lebih senang, kita boleh racikkan gula melaka ni jadi lebih halus supaya lebih senang untuk cairlah. Okey, sekarang saya nak campur bahan A dengan bahan B ni sekali. Okey. Lepas tu kita gaulkan supaya dia sebati lah. Kena tapis dulu ya, takut ada sedak-sedak dia. Okey. So nak bagi dia sebati, kita letak dekat blender sekejap saja bagi dia punya adunan ni sebati. Okey. Okey, sudah sebati kan? So kita dah boleh masukkan ke dalam acuan dah. Okey, untuk masukkan ni saya nak elakkan dia melekat. Saya spray dulu sedikit minyak. Sapu rata-rata. Dan
kita tuangkan lepas tu kita masukkan dalam air fryer. Okey, kita punya akok ni sudah masak, tapi saya biarkan sekejap biar dia sejuk, sebab apabila dimasak dia kembang kan, apabila dia sejuk dia akan kecut sedikit. Okey. Alright. So inilah hasilnya akok kedut kita. So kita boleh keluarkan, lepas tu masukkan dalam pinggan. Okey, inilah rupanya akok kedut yang kita buat menggunakan air fryer. Saya ada satu batch lagi yang tengah dimasak, mengambil masa 15 minit sahaja. Okey, so kita cuba rasa dia. Tekstur dia sangat cantik, rasa dia sangat lemak, memang sedap. Rasa gula melaka dan telur tu yang sedap tu. Akok kedut ni, kalau dia tak berkedut, dia memang tak sedap. Dia memang mesti kedut. Kalau kedut tu maksudnya jumlah telur yang kita gunakan tu banyak lah. Kalau tak kedut tu maksudnya kita kena ikut. Memang sedap. Sedap kan? Selamat mencuba. Bye.